Kumpul 5 dinar untuk mas kahwin dalam masa 1 tahun. Boleh tak? Boleh kalau anda tahu strategi yang betul. Bagi anda yang ingin berkahwin dalam masa 1 tahun dan nak jadikan dinar emas sebagai mas kahwin, boleh tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan akan datang. Untuk pertama kalinya, tuan-puan perlu daftar akaun public goals secara percuma. Yang kedua, kita boleh bahagikan 5 dinar iaitu 21.25 gram dengan 12 bulan. Setiap bulan anda konsisten menabung 1.8 gram. Setelah 12 bulan, dalam akaun Mascap anda akan terkumpul 21.6 gram. Yang ketiga, anda dah boleh fizikalkan 5 keping 1 dinar secara postage ke rumah anda. Nilai emas 5 dinar hari ini hampir RM13,000. Dengan sedikit konsisten dan juga komitmen anda, tanpa sedar anda boleh miliki 5 dinar sebagai mas kahwin. Bagi tuan-puan yang ada impian untuk berkahwin dalam masa 1 tahun dan nak jadikan dinar sebagai mas kahwin, boleh terus rujuk preview jadi profil atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.